Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Atira binti Mazin. Jadi pada hari ini kita akan melakukan CPR, iaitu terdapat 7 langkah CPR yang akan saya terangkan sekejap lagi. Jadi saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini iaitu Nur Husna Atira binti Mazin. Jadi pada hari ini kita akan melakukan teknik CPR yang betul. Jadi tujuan CPR ini dilakukan untuk apabila kita lihat tiada tanda-tanda kehidupan pada bangsa. Jadi terdapat 7 langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan CPR. Jadi langkah yang pertama iaitu D, di mana iaitu danger, di mana kita perlu melihat keadaan diri kita terlebih dahulu. Adakah diri kita ni selamat sebelum kita melakukan CPR kepada mangsa. Yang kedua, kita perlu memastikan keadaan ataupun persekitaran mangsa itu selamat. Contoh, kalau mangsa berada pada kawasan yang tidak selamat, ada di kawasan yang penuh dengan air-air ke, kita perlu alihkan mangsa ke tempat yang selamat terlebih dahulu. D yang ketiga, danger yang ketiga iaitu kita perlu memastikan keadaan mangsa itu sendiri selamat. Dan langkah yang seterusnya ialah R, iaitu respon. Di mana kita duduk di samping mangsa, iaitu R, respon. Di mana kita nak check tindak balas ataupun respon mangsa. Contoh, kita buat macam ni. Kita nak check respon mangsa, kita tepuk bahu mangsa. Cik okey ke? Cik okey ke? Apabila tiada respon dari mangsa, seterusnya kita lakukan langkah yang seterusnya iaitu S, iaitu shout for help. Di mana kita meminta bantuan daripada orang awam di sekeliling yang kita nampak. Tapi bantuan yang kita minta tu kita tak boleh sebut secara umum, kita kena spesifik. Contoh, kita minta yang dekat sana, encik yang pakai baju biru tu boleh tolong call ambulans 999 dan bawa AED, macam tu. Barulah kita macam confirm yang encik tu dah call ambulans, dah tolong call ambulans, dah bawa AED. Seterusnya, lepas kita dah shout for help S, kita akan buat A, iaitu airways, di mana kita akan buka saluran pernafasan bagi mangsa, iaitu tangan kiri kita jadikan bentuk L, letak di dahi mangsa dan 2 ibu jari kita letak di dagu dan dongakkan mangsa ke atas, iaitu menggunakan kaedah head tail chin lift. Untuk apa? Untuk kita membuka peredaran pernafasan mangsa, untuk membuka pernafasan mangsa. Untuk teknik airways ni sebenarnya kita ada 2 teknik, iaitu head tail chin lift dengan jaw thrust. Jaw thrust macam ni. Untuk apa? Untuk kita buka pernafasan mangsa. Tapi pada hari ini saya akan menggunakan teknik head tail chin lift bagi memudahkan kita beri CPR pada hari ini supaya memudahkan. Yang seterusnya, lepas kita dah airways, kita dah buka airways, dah buka peredaran mangsa, kita tengok dalam mulut mangsa ada benda asing tak? Kalau ada benda asing ke apa ke, kita buang menggunakan anak jari kita ni macam ni. Kita buang benda asing yang ada dalam mulut mangsa. Lepas dah habis kita dah buang benda asing, seterusnya langkah yang seterusnya iaitu B, iaitu breathing. Di mana ada 3 cara untuk lakukan breathing. Mana kita lihat, kita rasa dan kita dengar. Kita letak telinga kita dekat sini. Bila kita duduk macam ni, kita tengok naik turun dada mangsa. Kita rasa haba pernafasan mangsa ni ada ke tak kena pipi kita. Lepas tu kita dengar degupan jantung mangsa. Adakah dengar degupan jantung mangsa ke tidak. Jikalau tak ada tanda-tanda kehidupan ataupun ketika-ketika yang kita buat tadi tiada, jadi kita teruskan dengan C, iaitu circulation, iaitu tekanan pada dada mangsa lah. Jadi untuk circulation C, kita ada dua teknik, iaitu di mana nipple to nipple, iaitu ni kita buat macam ni, kita letak dekat hutang mangsa, nipple to nipple, dan tarik ke tengah dan pergi ke kiri sedikit, ke kiri dada mangsa sedikit macam ni. Itu teknik atau cara yang pertama. Yang kedua pula panggil teknik tulang sternum, iaitu dari pusat ke tengah, kita tarik pergi ke kiri sedikit bahagian dada mangsa. Tapi pada hari ini saya akan menggunakan kaedah nipple to nipple. Jadi untuk membuat tekanan ini, kita pastikan kita duduk posisi badan kita dalam 90 darjah macam ni, dan tangan kita mestilah lurus, jangan bengkokkan tekanan. Dan tekanan yang dilakukan mestilah 1/3 daripada ketebalan
badan mangsa ni. Dan tekanan yang dilakukan untuk satu pusingan iaitu 30 tekanan dan juga 2 hembusan. Kalau mangsa tiada tanda-tanda hidup lagi selepas kita melakukan tekanan dan juga hembusan tadi, kita perlu melakukan 30 lagi tekanan dan 2 hembusan lagi. Dan jika tiada lagi tanda-tanda kehidupan, kita kena teruskan lagi. Dan macam kita dah penat lakukan tekanan, kita boleh minta change dengan orang lain, tapi minta change. Okay, jadi sini kita akan lakukan tekanan pada dada mangsa. Itu sebab 30 tekanan dan juga 2 hembusan. Yang kita gunakan pada hari ini ialah teknik nipple to nipple. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas kita dah buat 30 tekanan, teruskan dengan 2 hembusan. Lepas masa kita hembus tu, kita mesti tengok kita kena hembus sampailah dada mangsa ni, kita ni tengok naik ke atas. Jadi apabila kita dah buat hembusan, kita pasangkan AED, iaitu langkah terakhir kita, iaitu defibrillation. Kemudian kita pasangkan AED pada perut mangsa dan juga di dada bahagian kiri mangsa. Mana apabila kita dah pasangkan AED tu, kita hanya melakukan mengikut arahan yang AED tu lakukan. Lepas tu apabila kita dah buat ikut apa yang AED tu bagi tahu, lepas kita tengok kat mangsa ni ada tanda-tanda kehidupan. Mangsa ni dah macam okey, dah ada pulse, dah breathing. Jadi kita akan buat recovery position, di mana mangsa perlu duduk dalam keadaan recovery position. Macam kita pusingkan badan mangsa ke tepi recovery, pusingkan pada dia. Jadi tangan mangsa macam ni dan tangan kanan menundih tangan kiri mangsa macam ni. Ni baring ke sebelah. Lepas tu kaki mangsa tu mesti dalam keadaan bersilang di sana. Jadi saya rasa itu sahaja untuk CPR pada hari ini, penerangan CPR pada hari ini. Jadi cuba ingat balik, kita ada berapa langkah? Kita ada 7 langkah untuk CPR, iaitu D, danger; R, respond; S, shout for help; A, airways; B, breathing; C, circulation; dan juga D, defibrillation. Jadi saya rasa itu sahaja untuk CPR pada hari ini. Sekian, terima kasih.